Macam orang Kelantan kan. Kalau kecek Kelantan, kedai Kelantan murah sikit nasi dia. Yang banyak belajar bahasa Melayu ni siapa? Kebanyakannya kanak-kanak lah, tapi parents yang banyak encourage anak-anak mereka untuk join kelas kanak-kanak. Maksudnya parents Melayu minta untuk anak-anak dia pandai bahasa Melayu. Betul. Ni anak-anak ni sekolah jenis kebangsaan Cina ke apa? Sekolah jenis kebangsaan. Ada yang asrama, ada yang homeschooling pun ada juga. Kenapa kena belajar bahasa Melayu? Yang saya tahulah kan, yang pertama sebab bahasa Melayu ni adalah bahasa yang paling susah. Paling susah? Dan kebanyakan syarikat besar banyak nak guna bahasa Mandarin untuk tahu pekerjaan. So kebanyakannya orang dewasa datang nak berkumpul, diorang nak bahasa Mandarin sebab diorang nak masuk syarikat tu. Diorang nak interview. So kebanyakan syarikat sekarang ni banyak nak guna bahasa Mandarin. Bukan nak berniaga dengan BYD kan barang China. Betul-betul. Kan? Lagi satu, kelebihan dia belajar bahasa Mandarin ni kita dapat diskaun daripada orang Cina. Betul lah, kalau macam orang Cina tu jual buah kan. So nak minta diskaun dia kena kat Cina. Orang Cina macam orang Kelantan kan. Kalau kecek Kelantan, kedai Kelantan murah sikit nasi dia. Kena royak nak diskaun. Kena royak nak diskaun. Kalau kita boleh cakap bahasa tu dia jadi satu kelebihan jugalah. Kita buat kelas cakap Jepun, tapi kita tahu Cina memang sedang memotong Jepun dengan sangat luar biasa. Kereta dia jangan cerita lah. Semoga terus makin jaya Saiful Mandarin. InsyaAllah Amin. Tuan Saiful, Lausha, Hawa, semoga terus sukses. Orang Cina